Bayangkan korang tertangkap seorang pengedar dadih yang paling dikehendaki di dunia, guys. Apa yang korang lakukan? Okey, filem Facing El Chapo. Filem ni baru je masuk dekat Netflix dan filem ni based on true story tau, yang dah berlaku dekat Mexico, yang mengisahkan tentang dua orang polis ni. Diorang ni polis biasa je yang bertugas harian, yang pergi tahan kereta apa semua. Diorang buat tugasan harian macam biasa. Nak yang cerita, one day tu berlaku sesuatu yang dahsyat. Dekat Mexico masa tu, ada satu serbuan yang dilakukan secara besar-besaran. Tentera apa semua, memang semua satu Mexico ni buru seorang pengedar dadih. Kiranya ketua bapa segala pengedar dadih tu lah dekat Mexico, dan memang dia ni dikehendaki dunia. Dan masa serbuan tu dilakukan, dia berjaya larikan diri, guys. So, masa dia larikan diri tu, dia naik satu kereta curi. Dan polis dua orang tadi ni yang bertugas harian ni, dia tahan kereta tu. Bila dia tahan tu, memang terkejut biawak lah. Keluar dua orang ni yang penjenayah yang paling dikehendaki di dunia ni, dan dia terpaksa tangkap penjenayah dua orang tu, masuk kat kereta peronda dia. Lepas tu dia kena fikir macam mana dia nak selamatkan diri. Sebabnya kalau dia serahkan jenayah tu dekat pihak polis ke apa semua, belum tentu dia selamat, family dia selamat. Kalau dia lepaskan, confirm dia kena sab, family dia pun kena sab. Sebabnya El Chapo ni memang dahsyat. Memang penjenayah drug lord yang paling dikehendaki tau dekat Mexico masa tu. Dekat dunia lah, kiranya Amerika apa semua memang cari dia, memang nak tangkap dia. Sebabnya di kalangan polis dekat Mexico pun semua dah makan duit El Chapo ni. Nak cakap power tak power, jahat tak jahat El Chapo ni. So apa yang berlaku last tu korang kena tengok sendiri, guys. Dan yang aku wownya, filem ni based on true story. Polis tu pun dua orang ni ada lagi hidup sekarang, tapi dia dirahsiakan kat mana tempat dia, kat mana dia bekerja sekarang, kat mana dia duduk tinggal, memang dirahsiakan lah sebab takut ramai yang cari dia kan. So korang boleh tonton filem Facing El Chapo ni dekat Netflix, guys. Okay, komen kat mana apa korang pasal filem ni. Okay, chill.